Okey guys, saya dah sampai dekat drop point kita yang terdekat dengan rumah saya. Dekat sini kita boleh citar handphone lama, kita boleh citar aksesori macam adapter ni, dan kita boleh citar semua peranti elektronik kecil yang korang kumpul dekat rumah tu. So dekat sini kita akan proses dan kita akan ekstrakkan bahan-bahan berharga dari handphone ni, tembaga, emas, semua kita akan keluarkan dan jadikan produk baru. Dan bahan-bahan bertoksik macam air bateri tu kita akan uruskan dengan cara yang berhemah supaya dia selamat dan tidak membahayakan kita dan juga alam sekitar. Okey, so dekat sini buang je e-waste ni semua. Dan walaupun aktiviti ni nampak kecil, tapi dia memberikan impak yang besar kepada kita dan kepada alam sekitar kita dan kepada bumi kita. So, korang jangan lupa dekat rumah tu ambil e-waste dan buang dalam tong kita. Saya nak pergi collect lagi banyak lagi e-waste dan buang dekat tong kita. Jom!